Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita telah melaksanakan satu gotong royong madani yang merupakan satu program tahunan di bawah kelolaan PIBG. Alhamdulillah, satu kejayaan kepada PIBG dan pihak sekolah kerana dapat menganjurkan satu gotong royong yang telah melibatkan keseluruhan guru-guru dan jawatankuasa pelaksana sekolah dan juga barisan pentadbir. Kita ucapkan terima kasih kerana bagi pandangan PIBG, gotong royong pada hari ini telah dapat dilaksanakan dengan cemerlang dan teratur, dan alhamdulillah kita dapat objektif pada hari ini telah terlaksana dengan jayanya. Begitu juga dengan penglibatan ibu bapa pada hari ini. Alhamdulillah, semakin tahun, saban tahun, ibu bapa, kesedaran ibu bapa kepada keceriaan dan keselamatan anak-anak kita bersama semakin baik, dan penglibatan untuk ibu bapa pada tahun ini juga sangat menggalakkan, dan kita harap ramai ibu bapa yang dapat kesedaran ini untuk bersama-sama dengan PIBG, pihak sekolah untuk melaksanakan sebarang program yang diaturkan oleh pihak sekolah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nasya, Guru Besar SKP Raya. Alhamdulillah pada hari ini saya melihat gotong royong madani SKP Raya bagi tahun 2025 nampaknya sangat berjaya lah, kerana dengan kehadiran ibu bapa yang kalau dilihat dari segi angkanya mencecah kepada 39 orang yang hadir, dan begitu juga dengan kehadiran anak-anak yang memberi sokongan yang amat menggalakkan, bersama-sama bergotong royong melaksanakan fokus gotong royong kita pada hari ini yang memfokuskan bahagian-bahagian bilik darjah dan juga sedikit bahagian perhimpunan sekolah. Jadi saya rasa program hari ini berjaya mengikut apa yang dirancang. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Saya wakil parent daripada kelas 1 Seroja untuk anak PPKI. Bagi saya program gotong royong ni perlu, memang patutlah untuk ibu bapa. Memang perlu sangatlah, sebab kita memang perlu teruskan. Satu, ibu bapa ni dia kena tahu keadaan kelas anak-anak tu. Bila ibu bapa ada support, insya-Allah kita boleh tengok keadaan sekelas anak tu, jadi kita boleh buatkan semangat pada anak. Lagi pada anak-anak PPKI ni dan anak-anak special, jadi kita perlu lebihkan pada anak-anak PPKI ni. Itu pada pendapat saya lah, wakil pada ibu bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah gotong royong madani pada tahun 2025 ini berjalan dengan lancar. Okey, dengan peningkatan kehadiran ibu bapa yang sangat memuaskan. Berikutnya daripada kehadiran ibu bapa pada tahun lepas dan tahun ini sangat meningkat dengan nilai Inilah sana dah. Jadi disebabkan sokongan ibu bapa dan sokongan guru-guru juga yang hadir untuk menjayakan program gotong royong madani pada tahun ini.